Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya baru balik daripada Masjidil Haram. Lepas solat isyak, lepas tawaf sunat. Saya ternampak ada yang tanya sebenarnya macam mana jadualnya, cadangannya nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan ni. So tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ada yang tanya macam mana cadangannya nak bagi khatam juga pada bulan Ramadan. Nampak macam straightforward kan, tapi sebenarnya tak straightforward sangat lah. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan sedikit nasihat praktikal, jadual praktikal macam mana kita boleh khatam ya pada bulan Ramadan ni. So saya akan berikan 2 cadangan untuk anda. Sama-sama tunggu sejuk nak makan ya. Makanan baru nak makan dinner. Anyway, pilihan yang pertama kalau anda nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, yang pertama sekali paling mudah kita kena faham, satu Al-Quran ada 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi cadangan yang pertama ialah setiap hari tu you kena target nak baca 20 muka surat. So sebulan settle insyaAllah 30 hari. So sehari 20 muka surat macam mana nak buat? Paling senang pada bulan Ramadan ini, masa subuh tu, lepas subuh target 5 muka. 5 muka. Lepas Zuhur, masa rehat tengah hari ke, lagi 5 muka surat. Lepas Asar, lagi 5 muka surat. Lepas Isyak ataupun lepas Tarawih, lagi 5 muka surat. Yang kita tinggal Maghrib je, sebab Maghrib tu waktu kita berbuka puasa. So sehari dapat 20 muka. Sebulan insyaAllah selesai. Tak berat, InsyaAllah boleh follow. Kena disiplin je. Option yang kedua, kalau you sibuk sangat ya, busy sangat, apa yang you boleh buat lah, you pecahkan kepada 3 blok besar. Mungkin pagi sebelum kerja ke, dalam kereta tunggu ke, sebelum mula kerja tu, settlekan 7 muka surat. Tengah hari waktu lunch break tu, tak makan kan, Ramadan kan, lagi 7 muka surat. Kemudian malam lepas Isyak, lepas Tarawih, lagi 6 muka surat. So complete 20 muka. So target sehari 20 muka surat. Sebulan insyaAllah settle 30 juzuk. Macam itulah caranya. Anda rasa bermanfaat? Like video ni. Follow saya. Komen Masya Allah. Dan pastikan anda kongsikan video ini dengan kawan dan keluarga anda. Sebab mungkin kat luar sana ramai yang tak tahu lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.